Saya nak ajar anda satu doa yang pendek, yang paling kerap diamalkan, dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara doa-doa yang kita boleh amalkan seharian ialah doa-doa yang diajar dan diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah antara doanya. Yang bestnya doa ini ia dah merangkumi kesemuanya. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulang lagi sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang membawa maksud, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada seksa api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada doa tersebut, ia membawa maksud yang sangat indah. Kita nakkan benda-benda yang best di dunia dan juga di hari akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia? Ya, ini mungkin menjadi kebahagiaan yang kita cari, ketenangan, kecukupan, isteri, suami yang soleh-solehah. Kita nak mencari rezeki yang mencukupi, rumah yang best, anak-anak yang bagus-bagus dan macam-macam lagi. Bila kita bercerita tentang akhirat pula, apa yang kita nak? Kita nak syurga Allah. Dan juga penting, kita tak nak merasa walaupun sedetik pun seksa api neraka. Sama-sama kita amalkan doa ini ya. Ini doa yang paling kerap diamalkan, dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bacanya? Anytime, bila-bila masa. Dalam solat boleh, lepas solat boleh, ataupun pada bila-bila masa saja insya-Allah. Belajar sesuatu hari ini, kalau ia komen Rabbighfirli dan follow saya.